kaki dia kuning. Cuba tengok. Kaki dia kuning. Bandingkan. Tu. Kuning dan putih. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini kita nak berkongsi ilmu kerana ramai yang mempertikaikan apa yang saya terangkan tentang kaki ayam kuning tak bertelur, kaki ayam putih bertelur. Okay, hari ini kita tunjuk, ada yang minta video. Okey, hari ini kita buat video tanda-tanda tak semestinya kaki yang kuning tu tak bertelur. Ada tanda-tanda lain lagi. Okey, hari ini kita tengok. Okey, ayam yang saya kata bertelur ni kaki putih. Cuba tengok. Kaki putih. Okey, ini tanda-tanda dia. Kaki dia agak putih. Kuning sikit-sikit. Dan balung dia. Cuba tengok. Balung dia merah dan besar. Ini ayam yang confirm bertelur. Okey, yang tak bertelur. Ni. Cuba tengok. Balung dia rendah. Rendah. Kaki dia kuning. Cuba tengok. Kaki dia kuning. Bandingkan. Tu. Kuning dan putih. Ini berdasarkan pada pengalaman kami. Selain daripada kita tengok pada kaki, kita juga tengok pada balung dia. Balung. Cuba tengok balung. Okey, ini ayam tak bertelur, ini ayam yang bertelur. Okey. Tapi kalau kita tengok daripada balung dia ni, memang tak bertelur. Okey. Itu ada yang pertikaikan. Saya pakai kasut kuning, tanya saya bertelur ke tak? Okey, sekarang saya pakai kasut color ni. Saya pakai kasut hijau pula. Okey. Itu perkongsian ilmu kita hari ni. Tengok kaki kuning, kaki putih. Itu tanda-tanda dia. Selain itu banyak lagi. Okey, seperti biasa, beauty bukan untuk ditangisi, bukan untuk diwarisi. Kita kena kerja. Kongsi ilmu hari ni. Okey, bye.